Guys, aku ada beli foam cleaner daripada TikTok Shop. Harga dalam 30 lebih je. Dapat sekali berus dan juga kain. So, jom kita tengok hasil dia. Foam cleaner ni sesuai lah untuk korang-korang yang malas nak basuh kasut. Sebab korang hanya perlu spray, lepas tu berus dan lap pakai kain je. Korang tak perlu letak air. Bila korang spray, nanti dia jadi macam putih-putih macam tu. Tengok. Macam car wash kan. Penuh foam. Dan berus saja. Main bola ke, kena tanah ke, memang kotor. Ambil foam ni dan letak je. Okay, sampai betul-betul macam tu. Dan gosok saja. Tengok tadi hitam kan. Ambil kain yang dia bagi ni dan lap saja. Lap. Tengok ni. Dah mula putih. Sini kotor kan. Sini dah mula putih guys. Tengok tu. Hilang dah semua kotoran guys. Tengok sini kotor kan. Foam cleaner ni memang sangat berbala lah aku beli. Senang sangat nak cuci kasut. Nanti kalau korang nak beli juga, aku dah letakkan dekat beg kuning.